Warren Buffett pernah kata, best lah dia punya. Dia kata jika kita ni ada satu kereta untuk digunakan sepanjang hayat atau sepanjang hidup kita, confirm kita akan jaga dia dengan sangat baik. So soalan I dekat sini, kalau you guys kat luar sana boleh jaga saham, hartanah, syarikat kita menatang macam minyak yang penuh, tapi kenapa ramai yang kat luar sana tak jaga badan mereka dengan cara yang sama? So ramai business owner yang I jumpa dekat luar, dia orang memang power lah, memang very teliti dengan pelaburan, berapa nilai saham dia, berapa keuntungan dia, siapa staff yang berprestasi tinggi, semua dia tahu, in out dia orang tahu. Tapi bila kita tanya pasal kesihatan diri sendiri, fail. Bacaan gula tak tahu, bacaan hormon paling latest tak tahu, body composition pun tak tahu, so inflammation dalam badan lagilah tak tahu. Mereka ni semua boleh habiskan 20-30 tahun nak bina kekayaan yang ada sekarang, tapi dalam proses tu of course banyak benda yang terkorban. Tidur, kesihatan, senam jangan cerita. Akhirnya benda ni bila dah masuk umur 50, 60, of course bila kita dah nak start enjoy hidup kita, badan dah hantar signal. So cepat letih, kurang tenaga, fokus, sendi dah sakit-sakit, tekanan darah meningkat, berat badan naik tak boleh nak turun-turun. So masa tu wang ni dah bukan benda yang masalah utama, kesihatan jadi masalah utama. Hakikat dia, badan kita ni sebenarnya benda yang penting, macam Warren Buffett cakap tadi. So kalau syarikat kita rugi, kita boleh bangunkan semula. Kita tengok berapa ramai orang kat luar sana yang naik, turun, boleh naik semula. Pelaburan jatuh, kita boleh cari peluang baru. Tapi kalau kesihatan dah merosot, dia tak boleh nak kembali semudah tu. That's why entrepreneur, business owner dah start bagi perhatian kepada konsep longevity. Bukan dekat Malaysia, kita kata luar negara orang dah fokus pada longevity. Longevity ni kita terangkan sikit. Dia bukan maksudnya you guys hidup lama, bukan kita nak panjangkan umur, tapi macam mana you guys hidup sampai akhir hayat kita. So kita nak hidup lama dalam keadaan yang sihat. So dalam dunia perubatan moden, semakin banyak perhatian diberikan kepada bidang regenerative medicine. So matlamat dia bukan kita nak kasih you guys hidup ekstra 10 tahun, tapi that final 10 years, final 20 years tu, you guys hidup tidak membebankan orang lain, hidup dengan fungsi yang you guys boleh buat sekarang. Pada akhirnya, kesihatan yang baik beri kita sesuatu yang actually duit memang tak boleh beli, iaitu freedom. So ramai orang habiskan hidup memang nak cari kekayaan, which is fair, tapi sangat-sangat sedikit orang habiskan masa untuk mengumpul ataupun kontrol dia punya kesihatan. Hakikatnya tak boleh nak nikmati kekayaan yang you guys achieve, yang you guys dah bina bertahun-tahun dulu tanpa kesihatan yang baik. So kalau you guys umur 40 tahun dan ke atas, business owner, entrepreneur, high rank officer, dah mula rasa badan tak macam dulu, recovery very slow, mungkin dah tiba masa untuk you guys tengok kesihatan sebagai investment, bukan lagi perbelanjaan.